Hari ini keputusan SPM bagi calon 2024 diumumkan. Tahniah saya ucapkan kepada anak-anak yang mendapat keputusan cemerlang dan kepada keseluruhan calon yang berjaya menamatkan persekolahan dengan CJ berkenaan, tak kiralah keputusan apa sekalipun. Apa yang perlu kita beri perhatian ialah fungsi utama SPM adalah sebagai kelulusan yang hendak digunakan untuk meneruskan perjalanan, sama ada nak sambung belajar ataupun nak bekerja, maka fokuslah kepada fungsi utama SPM tersebut. Jika ada kebaikan yang dikenang daripada sistem pendidikan dahulu kala, mungkin salah satu daripadanya adalah pada mengecilkan cara kita menunjukkan penghargaan kepada pelajar-pelajar yang mendapat keputusan cemerlang. Kerana apa yang perlu kita raikan adalah keseluruhan pengalaman persekolahan, sebab ada banyak faktor mengapa keputusan peperiksaan tidak mencapai standard tertentu untuk setiap sekolah tu menentukan pelajarnya hendak diraikan ataupun tidak. Malah saya tak tahu sekarang macam mana, tapi di zaman-zaman kami dahulu di institusi seperti MRSM yang semestinya pelajar-pelajar yang bersekolah di institusi berkenaan adalah pelajar yang sudah pun terpilih dan cemerlang, tetapi ramai pelajar yang tidak layak untuk bergraduasi apabila keputusan peperiksaan mereka tidak mencapai standard yang ditetapkan oleh institusi berkenaan kepada pelajarnya. Walaupun mereka ini sudah meninggalkan MRSM berpuluh-puluh tahun, tetapi masih mengenangnya sebagai kenangan tidak manis. Dan pendidikan adalah perjalanan, dia tidak memerlukan kepada pengalaman-pengalaman pahit unnecessarily, dan tidak perlu kepada kita untuk merasionalkannya dengan menganggap ia sebagai satu hukuman kepada pelajar yang tidak berusaha bersungguh-sungguh dan lain-lain, kerana ada pelbagai faktor yang mempengaruhi keputusan peperiksaan seperti SPM.